Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Hashtag cara jaga kereta. Ya, sekarang contoh. Jadi hari ini kita ada contoh apa itu absorber. Okay, so ni jenis absorber. Jadi untuk kategori penukaran absorber ni bergantung pada bajet masing-masing. Okay, untuk kategori tukar satu set sampai ke belakang pun ada, ataupun buat sepasang bahagian depan ataupun bahagian belakang, terpulang pada anda mengikut bajet anda. Okay, biasanya akan ditukar sekali lah. Untuk kos-kos tertentu ada yang tukar sekali dengan spring. So yang tukar sekali dengan spring ni akan lebih sikit. Manakala yang jadi tukar absorber tanpa melibatkan spring, sekadar melibatkan sarung dia dan juga mounting, so dia agak murah sikit. Okay? Kecuali anda mengambil mounting yang agak mahal, ini yang agak mahal, so yang ni yang mahal, spring pun mahal, so benda tu akan menjadi costing lah. Biasanya untuk kategori absorber ni biasanya akan rasa membuai, okay? Akan merasa membuai. Lepas tu keadaan tayar tu makan tak rata lagi. Kenapa lagi? Biasanya membuai lah. Yang paling kuat sekali adalah membuai. Biasanya kenderaan yang melebihi 100,000 kilometer ataupun melepasi 5 tahun, so dia akan mengalami rasa yang tak menyeronokkan lah. Apabila bawa ramai ke, bawa sikit ke, layan selekoh ke, so kat situ lah akan berlakunya ketidakseronokan sewaktu memandu. Jadi good luck brother and sister, selamat menservis kenderaan anda. Pastikan absorber anda tidak mengalami kebocoran.